Okey kawan-kawan untuk umpan kita jangan kedekut umpan lah. Kita pakai roti jumbo. Okey, untuk umpan jangan kedekut kita pakai roti jumbo 2 beg. Nampak? Ini memang kalau kata tak dapat ikan pun kita sedekah dekat ikan dalam kolam. Kalau kata dapat rezeki. Jumbo 2 kita pakai. Lepas tu kita cuba pakai ni botol perisa ni untuk buat kuih kan. Ada yang pandan dan juga strawberry. Ini aku tak asing aku akan campur sekali ni. Cara aku lah, cara korang ni aku nak try. Itu hari aku pakai roti gardenia kosong pun makan juga. Okey 2 perasa pandan dan juga strawberry. Ni botol. Cari botol kosong ni. Okey. Kita masukkan dalam ni tengok. Pakai spray. Kalau kita pakai botol spray ni dia mudah sikit. Tak adalah kita nak potong-potong roti, nak goncang-goncang, tak payah kan. Jadi kau kepalkan roti, kau spray je. Okey. Ni kita buka. Okey, kita masukkan. First kita masukkan perisa pandan dulu. Kita masukkan perisa pandan. Okey, dah siap. Ni perisa pandan. Banyak ni je botol tu. Satu ni banyak ni je, bukan banyak pun. Okey. Kita buka perisa yang kedua. Ini pure pandan jumpa strawberry. Kita pakai perisa strawberry. Kita masukkan, kita campurkan dalam pandan tadi. Penutup tak boleh buka. Jadi aku tebuk lah kan. Tebuk masuk direct je. Tu dia makan dia. Dia punya bau memang wangi. Pandan jumpa strawberry. Apa jadi? Okey. Disebabkan perisa ni terlalu pekat sangat, jadi kita tambah air sikit lah. Supaya bila kita spray dekat roti tu nanti tak adalah terlalu pekat sangat. Okey. Kita nakkan rasa je. Okey, agak-agak lah. Sikit lagi. Okey. Tutup balik. Tutup. Kemaskan, goncang. Dia jadi ni strawberry pandan strawberry pandan. So dua perisa ni kita gunakan serentak. Pandan dan juga strawberry kita gabungkan. Okey, dah siap kawan-kawan. Jadi perisa kita dah buat. Perambut kita dah siapkan. Okey, perambut kita dah siapkan. Tunggu kita nak turun je lah. Menggunakan roti daripada gardenia. Mantap je. So harap-harap dia maulah. Itu hari kita pakai roti kosong. Ini kita cuba pakai perisa, kita panggil dia. Kepal-kepal roti kita spray on.